Benarkah Haji Hadi sedang berpolitik mengikut Al-Quranul Karim? Kalau kita teliti dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran mementingkan penegakan hujah, bukan pembakaran sentimen, bukan mewujudkan suasana takut-takut. Hanya satu sahaja kaedah Al-Quran, tetapi itu bukan mengikut ajaran Al-Quran. Al-Quran hanya merakamkannya, iaitulah kaedah dan teknik yang dilakukan oleh Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Dia mempertakutkan kaumnya, lalu mereka taat kepadanya. Ini satu-satunya kaedah yang digunakan oleh Haji Hadi. Dia timbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat. Dia pasangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang sepatutnya tentang peperangan ketika mana zaman perang, itu dipasang dalam demokrasi. Haji Hadi seorang demokrat, tetapi dia tidak boleh menerima demokrasi. Ini satu perkara yang pelik. Dia seorang Islamis, tetapi dia hanya mempergunakan Islam itu untuk akhirnya Islam itu terfitnah dengan tindak laku yang dilakukan oleh Haji Abdul Hadi Awang. Dengan penuh penghormatan, kita tidak mempertikaikan ilmunya, tetapi kita mempertikaikan metodologi dan kaedah yang digunakan oleh Haji Hadi dalam berpolitik. Terlalu ekstrim dan terlalu mementingkan diri dan meletakkan kebenaran dan tengkok kebenaran itu seakan-akan bersama dengannya. Selamat meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita rakyat Malaysia boleh hidup dengan aman dan damai, tanpa tohmahan dan tanpa fitnah-fitnah yang dilakukan oleh para politikus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.